Transformer Eclipse telah pun tiba, jom kita test Transformer TF05. Alright guys, itu dia. So korang tengok lah tu, casing dia tu cantik juga. So jom kita masukkan. Inilah dia guys, Eclipse Transformer. So kanan dan kiri. Dekat bahagian bawah ni dia ada satu USB cable dan satu user manual. Alright guys, so jom kita test. Okay, so kalau kita tengok ni dia agak rapat sikit so dia menyepit lebih tapi selepas dah masuk dekat telinga kita tu, dia memang sepit agak kuat lah. So kalau kata kita pergi bersukan, confirm takkan jatuh punya. Dari segi keselesaan, dia rasa macam ada benda lah menyepit telinga kita. Tapi rasanya kalau dah biasa, okey lah kot. Okey, full volume dia agak kuat. Tapi kalau korang boleh tengok, dia punya earbud ni, speaker dia jauh sikit daripada telinga. Jadi kalau kita tutup macam ni, bass dia memang sedap lah. Tapi bila kita buka macam ni, bass dia jadi kurang sikit. So untuk nak buat dengan lagu, rasanya okay, not bad. Dan kalau nak main game, earbud ni dia tak ada gaming mode. Kita dah pun test dia punya mic. Mic dia actually jelas. Tapi bagi aku dia macam kurang kuat sikit. So korang dengarkan sendiri. Test mic daripada earbud Transformer TF05 version Eclipse dan dia sekarang berada di telinga. So kalau korang nak buat call, actually okay je. So guys, kalau korang berminat dengan Transformer Eclipse TF05 ni, check out dekat beg kuning di bawah.